Waalaikumsalam. Bagikan makan je. Ui, wah, comel ni ikan ni. Comel ni ikan ni. Apa kau ni? Ikan puyuh je pun. Aku lagi comel dari ikan ni. Kau main comel tau. Tapi kan, sama macam ikan ni comel kau. Apalah. Tapi kan, pernah tak kawan-kawan terfikir, kenapa kereta ni boleh tenggelam, tapi makanan ikan ni terapung pula? Tak lah, aku tak tahulah. Kenapa takkan benda mudah macam tu pun tak tahu. Takkan tak belajar kot. Macam ni sebenarnya. Len, terangkan. Okey, sebenarnya kereta tu lebih tumpat daripada air. Sebab itulah tenggelam. Manakala makanan ikan pula kurang tumpat daripada air, sebab tu terapung. Inilah yang dinamakan ketumpatan. Ketumpatan? Apa tu ketumpatan? Ketumpatan ditakrifkan sebagai kepadatan zarah dalam sesuatu bahan. Ataupun kita boleh menggunakan formula jisim per isi pada bahan. Dalam kata lain, objek yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Macam tadi, kereta tadi mempunyai jisim yang lebih besar. Manakala makanan ikan pula mempunyai jisim yang lebih kecil. Apabila jisim berbeza, maka ketumpatan juga berbeza. Sebab itulah kereta tenggelam, manakala pula makanan ikan terapung. Kau faham ke tak ni? Tak, aku tak faham ah. Tak faham lagi. Tak apa. Mari sini, saya tunjukkan silap mata. Ikut. Okey. Di sini saya ada dua plastisi yang sama saiz. Kalau saya letak dalam air, korang rasa apa jadi? Dua-dua tenggelam. Okey, kita tengok Alamak. Ding ding ding. Kan dah kata tenggelam. Okey, sekarang ni saya akan buat plastisi ni terapung. Ahmad, cuba bentuk perahu. Cepat buat. Buatlah laju sikit. Kau ni teruk lah. Sorry. Okey. Perahu kan? Ahmad letak dalam air. Letak. Perahu ni terapung lah. Tapi macam mana dia boleh terapung Dengan membuat bentuk perahu, kita telah menambahkan isi pada plastisin tanpa mengubahkan jisimnya. Tapi kita juga boleh meletakkan benda asing ke dalam sesuatu larutan untuk mengubah ketumpatannya. Okey, di sini kita ada air garam dan kita ada air biasa. Zack? Okey. Kita akan membuat eksperimen dengan menggunakan telur dan air garam. Fikri, letak ni dalam air garam. Fatihah, ni dalam biasa. Okey, 1, 2, 3. Mana ada, bukan air hitam. Sebenarnya, apabila garam diletakkan ke dalam larutan tersebut menjadi lebih tumpat daripada telur. Sebab itulah telur terapung. Manakala air biasa pula kurang tumpat daripada telur. Sebab tu telur tenggelam. Bukan. Okey. Sekarang ni, saya ada satu soalan untuk korang. Zack? Laut mana kalau kita masuk, kita takkan tenggelam? Aku tahu. Mesti laut mati, kan? Laut mati di Jordan tu kan? Ding ding ding. Betul. Okay. Laut mati di Jordan mempunyai kandungan garam sebanyak 31.5% dan menyebabkan airnya menjadi amat tumpat. Maka apabila kita masuk, kita takkan tenggelam dan akan terapung. Takkan. Okey, disebabkan korang semua dah faham dengan konsep ketumpatan ni, saya akan bagi satu masalah dan korang kena selesaikan dengan menggunakan konsep ketumpatan. Okey, Zack. Ala-ala musim kan, bagaimana kita hendak membunuh lava nyamuk dengan menggunakan konsep ketumpatan? Macam mana? Kita boleh gunakan sesuatu yang kurang tumpat daripada air tetapi lebih tumpat daripada udara. Kita boleh gunakan minyak kerana minyak kurang tumpat daripada air dan akan membentuk satu lapisan di atas permukaan air. Lalu udara tidak akan dapat masuk ke dalam air. Okey. Dan dalam masa yang sama membunuh larva tersebut. Okey, di sini saya ada air biasa dan di sini saya ada minyak. Apabila saya tuangkan minyak ke atas air ni, terdapat satu lapisan terbentuk di atas permukaan air dan menghalang udara daripada masuk. Sekian, kami The Glorians. Saya Zack. Saya Alan.
Saya Fatihah. Dan kami semua berharap semua orang dah faham dengan konsep ketumpatan ni dan boleh aplikasikannya di rumah sendiri. Sekian, terima kasih.